Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta yang paling murah sekali di Malaysia, unit second hand. Saya percaya untuk 5 kereta yang disenaraikan dalam list ini ramai yang kenal disebabkan oleh kos baiki yang murah, harga step up yang rendah dan nilai jual semula pun masih ada permintaan lagi. Untuk kereta yang disenaraikan dalam list ini bermulanya daripada harga RM7,000 sehinggalah harga RM15,000 bergantung pada keadaan kereta serta tahun. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat kereta second hand apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, Pro Duo Viva. Jika diikutkan Pro Duo Viva ini sudah lama diperkenalkan sekitar tahun 2007 sehinggalah tahun 2014. Bermulanya daripada NJ660 sehinggalah 1000cc. Harga Pro Duo Viva second hand pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM5,000 sehinggalah RM12,000 bergantung pada tahun serta keadaan kereta. Untuk video ini saya tak nak tengok kos maintenance, kos minyak serta kos alat ganti. Saya percaya ramai tahu ini antara kereta ekonomi yang paling berbaloi sekali dimiliki. Tetapi kita nak cerita bab tahun. Jika korang pentingkan tahun untuk beli kereta second hand, Pro Duo Viva antara kereta yang paling berbaloi sekali dimiliki. Untuk versi Viva full spec iaitu versi Viva Elite 1000cc. Untuk Pro Duo Viva full spec ini bermulanya daripada harga RM10,000 ke RM12,000. Kalau tak silap saya, harga asal Pro Duo Viva Elite ini semasa awal pengeluarannya dulu sekitar harga RM45,000 antara kereta kecil yang harga tinggi pada masa itu. Pendek kata, kebanyakan Viva Elite yang ada pada hari ini saya boleh katakan masih elok lagi. Kedua, Pro Duo Clisser. Pro Duo Clisser ini mula diperkenalkan pada tahun 2000 sehinggalah tahun 2007. Selepas itu barulah Pro Duo Viva dilancarkan. Jika diikutkan unit Pro Duo Clisser pada hari ini sudah hampir 30 tahun. Tetapi cuba korang tengok harganya dekat pasaran hari ini. Nak cari harga yang RM5,000 memang susah. Mungkin ada tetapi kondisi mungkin tidaklah baik. Jika korang hari ini nak memiliki sebuah Pro Duo Clisser, harga yang sesuai untuk memiliki sebuah Pro Duo Clisser ini bermulanya daripada harga RM8,000 sehinggalah harga RM12,000 bergantung pada tahun serta keadaan kereta. Dan satu lagi, jenis gearbox. Jika yang manual lagi murah berbanding yang automatik. Saya boleh katakan di sini perbezaan harga di antara Pro Duo Clisser manual dan Pro Duo Clisser automatik ini perbezaan harganya sekitar RM1,500 sehinggalah RM2,000. Contohnya seperti jika Pro Duo Clisser tersebut unit auto tahun 2014 kita dah boleh dapati RM12,000, tetapi tahun yang sama unit manual kita dah boleh dapati RM10,000. Serta satu lagi, jika korang berhajat ingin memiliki Pro Duo Clisser pada hari ini, saya galakkan ke ada bajet lebih sedikit, ambil tahun yang last production iaitu Pro Duo Clisser Imago dan Pro Duo Clisser SE. Dua model ini antara yang masih berbaloi lagi dimiliki dengan nilai jual semula pun masih tinggi lagi. Seingat saya 3 tahun lepas sekitar tahun 2022 dan sekitar tahun 2023 harga untuk Pro Duo Clisser ini ikut tahun. Jika tahun 2017 harganya bermula daripada harga RM17,000. Manakala untuk tahun 2015 RM15,000 ikut condition. Korang cuba bayangkan kereta dah hampir 30 tahun tetapi nilainya masih tinggi lagi. Ini kerana ianya ada permintaan lagi di pasaran terpakai. Siapa dekat sini pemilik Pro Duo Clisser ataupun yang pernah pakai Pro Duo Clisser ini, cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya, ketiga, Proton Saga FLX. Pada hari ini antara kereta sedang yang korang boleh miliki dengan kondisi yang masih elok lagi. Salah satu sebabnya tahun pengeluarannya tidaklah begitu lama. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2011 sehinggalah tahun 2016. Sepanjang pengeluaran Proton Saga FLX ini terdapat dua jenis enjin yang diperkenalkan pada bodinya iaitu 1.3 liter dan 1.6 liter Campro. Jika korang hari ini bekerja menggunakan kereta hampir setiap hari, contohnya seperti penghantar barang ataupun masuk site, ini kereta yang sepatutnya korang beli. Harga Proton Saga FLX pada hari ini bermulanya daripada harga RM8,000 sehinggalah harga RM14,000 bergantung pada tahun serta keadaan kereta. Saya pasti pada hari ini jika korang nak memiliki Proton Saga FLX ini, korang dah buat research tentang masalah yang sering sahaja dihadapi oleh Proton Saga FLX
ini. Mungkin ramai yang katakan Proton Saga FNX ini mempunyai masalah CVT. Personally, saya boleh katakan sebagai pengguna Proton Saga FNX yang sebelum ini memang tidak ada masalah jika servis ikut cara yang betul. Contohnya seperti jika korang tukar minyak CVT setiap 5,000 km, seeloknya kurangkan lagi penukaran minyak CVT tersebut ataupun buat 2 kali penukaran minyak CVT. Contohnya seperti 2,500 km korang tukar minyak CVT, masuk 2,500 pula korang tukar minyak CVT dan filter. Ini merupakan cara terbaik untuk jaga gearbox CVT ini, tetapi nilainya agak tinggi sedikit ataupun kos servisnya mungkin agak mahal. Siapa dekat sini pernah buat sebegini? Cuba korang komen dekat bawah, ataupun kereta apakah yang korang pernah buat sebegini. Keempat, Pro 2 Myvi generasi pertama dan generasi kedua. Ini merupakan antara kereta yang menjadi fenomena kepada rakyat Malaysia semasa ianya mula diperkenalkan tempoh hari. Saya percaya semasa Pro 2 Myvi ini diperkenalkan tempoh hari, banyak sangat pesaing-pesaingnya pada masa itu. Contohnya seperti Proton Savvy, Inokong, Atos, Hyundai Gate dan beberapa lagi yang lain antara kereta yang sama segmen dengannya. Namun kebanyakan pada masa itu rakyat Malaysia lebih memilih Pro 2 Myvi lagi disebabkan oleh badge daripada negara matahari terbit. Model Pro 2 Myvi yang masih berbaloi lagi dimiliki pada hari ini iaitu generasi pertama dan generasi kedua, iaitu model 1.3 liter badge awal. Harga pasaran untuk dua model ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM8,000 sehinggalah harga RM15,000 bergantung pada tahun serta keadaan kereta. Saya percaya 10 ke 15 tahun lagi pun nilai kereta ini masih ada lagi permintaannya pada masa itu. Pro 2 Myvi ini nak kata besar pun tidak, nak kata kecil pun tidak, sesuai sangat untuk family yang ada satu ataupun dua orang anak. Saya pun sampai sekarang ini masih ada lagi Pro 2 Myvi ini, unik manual pula tu. Siapa dekat sini pengguna Pro 2 Myvi ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah Proton Persona generasi pertama. Ini kereta saya boleh katakan semasa ia mula-mula keluar dulu, ramai yang puji tentang Proton Persona generasi pertama ini. Sebabnya banyak sudah pembaharuan yang dilakukan pada Proton Persona ini. Yang mana sebelum itu Proton Gen 2 banyak sudah kritikan yang dihadap. Personally, saya boleh katakan Proton Persona generasi pertama ini antara sebuah kereta family yang paling seronok sekali dipandu. Tambahan pula bila sampai RPM red line lagi seronok. Jika korang hari ini seorang yang bujang ataupun berkeluarga nak sebuah kereta yang nampak clean, ini antara kereta yang sepatutnya ada dalam list korang. Cumanya satu saja untuk Proton Persona ini, janganlah pula korang nak bandingkan fuel consumption-nya dengan 4 kereta yang disenaraikan tadi. Alright guys, so kesimpulan yang kita boleh ringkaskan dengan 5 kereta second hand yang disenaraikan ini ataupun yang masih berbaloi lagi dimiliki walaupun harga rendah, nak cari kereta second hand pada hari ini banyak, tetapi kena sesuai dengan bajet dan kehidupan kita seharian. Dan satu lagi, jangan terpedaya sangat dengan kereta yang terlampau murah. Mungkin boleh beli tetapi kena standby duit yang lebih untuk baiki. Alright guys, so sampai di sini sajalah video kita untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.